Macam mana nak beli emas fizikal di Public Gold? Nak tahu? Tengok videonya sampai habis dan save video ni untuk ricerkan akan datang. Sebenarnya ada 3 cara mudah ikut bajet dan keselesaan. Pertama, secara outright purchase, iaitu bayaran penuh. Ini cara paling cepat. Contohnya, kalau nak dapatkan gold bar 10 gram, harganya sekitar RM6,000. Hanya buat bayaran penuh melalui aplikasi dan emas akan dipost untuk dihantar melalui JIT iaitu Post.Insurance. Kedua, melalui akaun Gap. Boleh mula sendah RM100, kumpul sikit-sikit ikut kemampuan. Bila gram dah cukup, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Ini cara paling ramai orang guna sebab kos lebih sederhana dan fleksibel. Tapi kalau nak terus dapat emas tanpa tunggu lama macam mana? Boleh guna ATM Emas Public Gold. Tuan-puan boleh withdraw emas terus daripada akaun Gap ataupun buat bayaran penuh dan terus keluarkan emas fizikal di mesin tersebut. Cepat dan mudah. Jadi, tak kisah bajet besar atau kecil, semua boleh mula simpanan emas hari ini. Nak Syirah bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama dengan Public Gold, boleh klik link di bio Syirah atau rujuk pin video untuk Syirah bantu sebaiknya. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.